"Doktor, hidung saya berbau seperti daging busuk tapi saya seorang je yang berbau." Okey, tengok video ni sampai habis. Apabila seseorang tu ada bau busuk. So bau busuk ni ada dua keadaan. Satu, ada orang lain bagi tahu kata bau busuk hidung dia. Dan lagi satu keadaan, orang lain tak bagi tahu, orang lain tak perasan bau tu, tapi kita saja yang perasan bau busuk tu. Jadi apa-apa keadaan sekalipun, kita mesti pergi cek doktor. Apakah kemungkinan bau busuk tersebut? Yang paling kerap sekali ialah resdung ataupun sinusitis, iaitu ada lendiran, ada nanah di dalam rongga sinus, dan lendiran tu dia keluar sikit demi sedikit ke dalam hidung dan pergi ke belakang hidung. Dan yang kedua ialah polip. Polip tu ialah satu ketumbuhan, iaitu dia macam buah anggur di dalam hidung. Dia menyebabkan hidung tersumbat dan saluran antara rongga sinus nak pergi ke hidung, saluran tu tersumbat. Jadi boleh berlaku resdung juga pada sesiapa yang ada polip. Dan seterusnya, yang ketiga ialah ketumbuhan. Ketumbuhan ni kita bahagikan sama ada ketumbuhan yang tak bahaya ataupun yang bahaya. Yang bahaya ialah kanser lah, sinonasal carcinoma ataupun nasopharyngeal carcinoma. So sesuatu yang kanser ni, ketumbuhan dia ada pendarahan, dia ada ulcer dan dia boleh menyebabkan bau. Lagi satu, ketumbuhan yang tak bahaya, contoh macam inverted papilloma. Dia perantara antara kanser dengan bukan kanser. Kalau busuk ni berlaku di kalangan kanak-kanak ataupun budak-budak, kita mestilah kena rule out benda di dalam hidung. Sebab budak-budak ni dia suka masukkan benda di dalam hidung. Jadi kalau dia masukkan biji, plastik, selotip, polistrin, pemadam, dibiarkan lama di dalam hidung, lama kelamaan akan berbau busuk. Itu adalah juga salah satu benda yang kerap berlaku kepada kanak-kanak. Jadi kalau yang cakap bau busuk tu ialah budak-budak, kita kena tengok. Takut-takut benda tu adalah benda asing dimasukkan ke dalam hidung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.